Yang belum berkahwin dah disokong dah. Betul. Ini dari segi teknologi. Kalau orang kata mengorak dah. Ini belum apa-apa dah. Baru nak mengorak dah boleh tidur sebentar. Ya. Kerana kita tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama bagi kali yang kedua di tempat yang sama. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Cerita mengenai sokongan PAS yang mahukan pimpinan ataupun ahli-ahli mereka, penyokong mereka mengundi Barisan Nasional, mengundi UMNO di kawasan-kawasan yang Perikatan Nasional tak bertanding. Bukan sekali di kawasan yang PAS tak bertanding. Mendesak kawasan-kawasan bersatu walaupun menggunakan lambang Perikatan Nasional. Mereka mendesak ahli-ahli mereka mengundi calon UMNO, calon BN. Dan dalam kawasan-kawasan calon-calon yang MCA, parti orang kafir pun, supaya boleh mengundi MCA, hanya nak pastikan PH kalah. So benar saya menyerupa, dan pada masa yang sama kita kena faham, mereka nak orang-orang UMNO dalam kawasan yang mereka tanding, yang kawasan itu pun UMNO BN bertanding, meminta penyokong-penyokong, pengundi-pengundi UMNO mengundi mereka. Kononnya untuk bagi kestabilan, bagi mereka jadi pembangkang. Tak ke? Pelik. Politik sebenarnya rupa. Ada satu menarik pandangan daripada Ibrahim Ali. Sama mengenai inilah nikah cerai, hubungan PAS dengan Bersatu, hubungan PAS dengan UMNO ni. Agak okey. Ibrahim Ali dalam banyak kali kita tak kenal dengan dia, tapi Sama-sama anggota. Walaupun dah bercerai dengan Bersatu, Satu rumah lagi. satu rumah lagi. Bercerai. Baru satu talak ke tiga talak tak tahulah. Yang belum berkahwin dah disokong dah. Betul. Ini dari segi teknologi. Kalau orang kata mengorak dah. Ini belum apa-apa dah. Baru nak mengorak dah boleh tidur sebentar. Ya. Saya ingat mereka sudah cukup pengalaman. Saya tak terfikir apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang antara PAS dengan Bersatu. Ini memang pada saya luar biasa. Kenapa boleh jadi macam ni? Sehingga saya terfikir, ni PAS yang mana pula ni? Ya, dalam politik ni kita boleh membuat berbagai keputusan, berbagai tindakan. Tapi mestilah benda-benda yang kita buat tu, orang nampak apa yang kita buat tu bagus. Apa yang kita buat tu tertib. Apa yang kita buat itu betul-betul ini ajaran Islam. Kerana ianya Betul dengar. Walaupun politik, tapi buat sesuatu nampak rasional, nampak okey, hormati prinsip-prinsip asas hubungan manusia, prinsip-prinsip asas politik. Tapi mereka ni pelik, mereka tak kisah. Dan saya nampak orang seperti Tuan Ibrahim ni, dia cukup pemikiran dia, saya tak faham lah tu. Bila mana UMNO dia rasa mula kuat, dia makan kawan-kawan sendiri. Dia lawan, dia makan kawan sendiri. Di Johor tukar Menteri Besar daripada Bersatu kepada UMNO. Di Melaka, Ketua Menteri Melaka daripada Bersatu tukar pada UMNO. Di Perak, tarik sokongan undi tak percaya pada Peja daripada Bersatu, akhir tukar pada UMNO. Kemudian bergerak ke Persekutuan, tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Padahal kita duduk dalam kabinet bersama, bincang sama. Waktu susah kita hadapi. Bila semula senang, jumlah orang tarik sokongan. Kerana kita tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama bagi kali yang kedua di tempat yang sama.